Pernah tak korang perasan bila ekonomi tengah teruk, harga barang lain jatuh tapi emas makin naik? Macam pelik kan, ekonomi makin lemah tapi harga emas makin naik tinggi. So, jom kita sembang pula pasal sebab ni. Bila ekonomi makin lemah tapi harga emas makin naik tinggi. Ekonomi lemah, orang tak percaya duit. Okay, first kali kita kena faham tau apa maksud ekonomi lemah. Bila ekonomi lemah, biasanya inflasi makin tinggi dan kuasa beli orang ramai makin merudun. Duit satu sekarang pula rasa macam RM50 yang dulu. Masa ni lah orang mula hilang kepercayaan pasal duit. Kalau nilai ringgit makin turun dari hari ke hari, orang akan cari sesuatu yang boleh pegang nilai. Dan emas akan menjadi pilihan yang pertama sebab dia tak boleh dicetak seperti duit. Dan nilai emas kekal sepanjang zaman. Bukan orang biasa je tau yang lari ke emas. Pelaburan yang besar-besar pun semua lari ke emas. Saham pun jatuh, bond pun tak stabil. Mereka semua lari ke aset yang lebih selamat, dipanggil safe haven asset. Dan antara yang paling popular adalah emas lah. Contohnya, masa krisis keuangan 2008, pasaran saham dunia jatuh teruk. Tapi harga emas naik 25% lebih daripada tu. Lepas tu, masa 2020, ingat lagi tak kita COVID kan? Semua orang panik, dunia shutdown, tapi harga emas naik sampai RM300 1 gram. Bila orang dah mula sedar, pembelian emas makin tinggi sebab nak selamatkan nilai duit, permintaan meningkat, automatik harga emas pun makin menaik. Jadi, bila kita dah nampak berita ekonomi makin lemah, itu petandanya harga emas makin melonjak naik sebab permintaan akan jadi lebih tinggi. Sama macam sekarang juga, harga ringgit makin lemah berbanding USD. Kos sara hidup pula makin tinggi. Ramai sekarang ni rakyat Malaysia yang mula sedar pentingnya simpan nilai dalam bentuk emas. Of course lah, harga emas ni dia akan naik turun ikut harga semasa. Tapi jangka masa yang panjang, trend dia tetap menaik. Sebab walaupun ekonomi berubah, emas ni masih dianggap aset penyimpan nilai sejati. Dia bukan macam saham seperti kripto yang boleh jatuh 50% dalam satu malam. Kalau emas jatuh, biasanya dia akan naik lagi mengikut keadaan semasa. So, moral of the story, jangan panik bila ekonomi tak stabil. Kadang-kadang inilah masa terbaik untuk kita tambah simpanan emas. Sebab dalam jangka masa yang panjang, emas ni bukan sekadar lindung kita punya nilai, tapi juga lindung ketenangan kita. Okay, Siti adalah host dari Lovel60. Jangan lupa tau follow akaun kita. Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa tau like, komen dan share. Next video nanti kita akan sembang macam mana nak tahu masa yang sesuai untuk beli emas sewaktu harga emas yang turun. Bye. Wanted.